Bila kita tengok result patient ni, kita pun rasa sebab. Alhamdulillah, kita dapat bantu pesakit ni bukan sahaja untuk turunkan berat badan, tapi untuk kesihatan yang lebih menyeluruh. Tapi ramai yang tak sedar, lelaki dan wanita, fungsi badan mereka semua berbeza. Metabolism, hormon, cara simpan lemak pun tak sama. Sebab tu, kalau guna approach yang sama, tak semestinya dapat result yang sama. Ada yang struggle dengan selera makan, ada pula yang struggle dengan hormon, ada juga struggle dengan metabolism yang rendah. Sebab tu, kita adakan program perubatan yang dipantau doktor supaya kita boleh detect apa masalah sebenar dan boleh intervene dengan lebih awal dan berkesan. Dalam kes tertentu, kami gunakan rawatan seperti Mounjaro untuk bantu kawal selera makan, untuk bantu stabilkan hormon supaya badan boleh respon dengan lebih baik. Jangan risau, semuanya akan dipantau secara rapi oleh doktor. Bukan sahaja rawatan, tapi keseluruhan sistem badan. Dan bila digabungkan dengan lifestyle yang betul, hasilnya akan jadi lebih selamat, konsisten dan berkekalan. Jom kami bantu anda untuk faham badan diri anda sendiri dan capai penurunan berat badan yang konsisten, selamat dan berkekalan.